Korang perasan tak, tahun 2026 ni macam Hollywood tiba-tiba obses dengan alien. Kebetulan atau mereka sedang bersedia untuk sesuatu. So far yang aku dah tengok ialah The Mandalorian and Grogu, Disclosure Day and Supergirl. Semuanya berkisar tentang angkasa dan makhluk luar bumi. Lepas tu akan datang pula Avengers Doomsday dengan ancaman berskala kosmik dan Dune Part 3 yang membawa kita ke dunia tamadun di planet yang lain. Sebab tu ramai yang mula mencipta satu teori konspirasi. Kononnya Hollywood sengaja nak membajari pawagam dengan filem bertemakan alien untuk membiasakan masyarakat dengan idea kewujudan makhluk luar bumi sebelum satu pendedahan besar dibuat. Bunyinya macam menarik kan, tetapi setakat hari ini tiada bukti yang kukuh untuk menunjukkan teori yang itu benar. Penjelasan lebih munasabah ialah Hollywood sentiasa mengikut apa yang sedang hangat apabila isu UAP, UFO dan kehidupan luar bumi kembali menjadi topik perbualan. Studio filem pula melihat peluang itu untuk menghasilkan lebih banyak filem dalam genre tersebut. Jadi sekarang aku nak tanya korang, semua ini sekadar strategi pemasaran ataupun korang percaya teori prediktif programming ini ada sebenarnya?